Alhamdulillah settle. Lega. Itu je lah sebenarnya. Alhamdulillah settle. Tengok semua orang happy, okey lah. Sekarang so far tak ada lah. Memang sesimpel mungkin kita punya. So orang just search few tempat dan macam yang mana area Shah Alam lah sebab belah dia. And then like tengok gambar and stuff macam okey. Terus datang. Terus macam apply dekat website tu kan. Terus dapat dengan sales person, Mira. Lepas tu Mira pun terus boleh datang terus. Kita orang minggu tu juga datang jumpa Min lah. Terus juga jumpa Min dan lepas tu malam tu terus booking kan. Terus booking je. Saya Natasha. Hai, saya Didi. Di rumah Abang Jamil Shah Alam. Main function. Selain daripada floor manager, jadi fotografer juga. Tunggu rombongan tak sampai-sampai. Alhamdulillah, voice clear. Kita dengar lah. Yang tadi panggil mak ayah kat depan tu pun boleh muncul lah. Panggil abang dengar lah tu. Kalau bagi saya memang suka lah sebab dia style klasik sikit. Tapi still ada modern tu. Jadi tak nampak lah terlalu suram. Selalunya klasik kan dia orang topik-topik tu suram kan. Ini okey. Alhamdulillah. Lepas tu kena pula colour kita kuning. Jadi memang menyelah. Tersangatlah meriah. Tersangatlah meriah dengan kawan, family, extended family. Sangat convenient lah, especially parking and surau semua tu. So far tak ada dengar macam mana surau ke apa ke. And dia navigation dekat sini pun macam clear. Orang dah tahu Kalau saya recommend lah sebab dia macam one stop center. Datang situ daripada kalau kata nak nikah pun boleh terus sekali jalan, and then majlis pun ikut kapasiti berapa nak, and then dah ada floor manager, semua siap senang lah. Kalau nak buat kat depan rumah kan satu hal lagi kan, lagi hantar Pak Long pula nak kena settle Mak Long lah apa. Pak Long jadi floor manager mungkin susah sikit. Terima bagi saya. Ingat kenduri, ingat rumah Abang Jamil. Terima kasih banyak. Thank you.